الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليكونن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Surah An-Nur. Allah berjanji kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, bahawa Allah akan jadikan mereka golongan yang berkuasa memerintah di atas muka bumi. Di masa itu Allah jadikan Islam, agama yang diredha ini, berkuasa, bertukar keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Dalam keadaan mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang fasik yang jahat. Allah menjanjikan kepada generasi awal umat Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW, mereka akan memberi kemenangan memerintah negara yang mendaulatkan Islam. Islam berkuasa memerintah. Islam mesti berkuasa. Islam mesti mentadbir. Apabila pemimpin Quraisy, musyrikin Mekah, menawarkan kepada Nabi SAW untuk dilantik menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi ketua, nak diberi harta kekayaan, mereka sanggup mengumpulkan kekayaan diberi pada Nabi untuk berkuasa memerintah. Tetapi dengan syarat bukan Islam yang berkuasa. Apabila bapa saudaranya Abu Talib membawa tawaran itu kepada Nabi SAW, Nabi menjawab dan tegas, "Wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal khamra fi yasari, al azka hadha al-amr aw ahlika dunah ma taraktuh." Wahai demi Allah, wahai bapa saudara kesayanganku, sekiranya mereka meletakkan matahari di kananku, bukan saja memerintah bumi, memerintah matahari, dan bulan di kiriku, supaya aku meninggalkan Islam ataupun aku mati dalam perjuangan ini, nescaya aku tidak akan meninggalkan perjuangan Islam ini. Lalu Abu Talib berkata, "Wallahi ma kadzaba ibnu akhi." Demi Allah, anak saudaraku tak bohong. Anak saya bercakap benar. Mereka terus menyampaikan kepada pemimpin Quraisy, tawaran mereka telah ditolak. Maka berlakulah tantangan yang dahsyat terhadap Nabi dan generasi awal umat Islam. Lalu Nabi mengambil uang di musim haji. Musim haji, peristiwa penting berlaku. Setelah
di hujung berada di Mekah dalam peringkat dakwah, peringkat Mekah. Nabi menemui pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang mengerjakan haji di Mekah. Kerana orang-orang Arab mengerjakan haji sejak zaman jahiliyah dalam keadaan mereka tidak menganut Islam. Mereka tak menghormati Nabi Ibrahim AS, menyahut seruan Ibrahim AS, datang ke Mekah menunaikan haji, bertawaf, bersa'i dalam keadaan syirik, menyembah berhala, melakukan perkara-perkara jahiliyah. Nabi mengambil peluang berjumpa dengan pemimpin Arab yang berpengaruh, datang ke Mekah untuk mengajak mereka menyokong perjuangan Islam. Ajak mereka masuk Islam. Bukan sahaja masuk Islam, menyokong untuk menegakkan kerajaan Islam di negeri mereka. Allah menjanjikan kemenangan. Kebanyakan mereka menolak kerana takut kuasa besar dunia yang ada di masa itu. Ada yang meminta jawatan, minta jadi raja dan sebagainya. Apakah jawatan diberi kepada mereka sekiranya Islam menang? Sehingga datanglah rombongan Aus dan Khazraj dari Madinah menemui Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang Arab yang bercampur dengan orang-orang Yahudi yang ramai berhimpun di Madinah, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Mereka mengatakan Madinah ada tanda tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Perbualan-perbualan mereka tentang lahir Nabi akhir zaman didengari oleh orang-orang Madinah. Dengan sebab itu, apabila Nabi mengajak orang Madinah menyokong perjuangan ini, pemimpin mereka kata inilah peluang. Inilah yang kita tunggu. Inilah yang kita nanti. Lalu Nabi meminta mereka berbai'ah, berjanji setia untuk bersama dengan Islam. Bukan sahaja mengucap dua kalimat syahadah, bahkan berbai'ah, berjanji setia. Mereka bertanya, ala ma nuba'i'uka ya Rasulullah. Bai'ah di atas perkara apa? Janji setia di atas perkara apa? Sabda Nabi SAW, bay'uni ala sami wa ta'ati fi an-nasati wal kasal wa ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum billahi lawmatu la'im wa ala an tansuruni wa tamna'uni minhu idza qadimtu ilaykum mimma tamna'un min ahlikum wa amwalakum falakumul jannah. Kamu berjanji kepada aku, berjanji dengan dan taat perintah dan arahanku. Di masa rajin dan malas, masa senang dan susah, janji taat kepada arahanku sama ada senang, susah, rajin dan malas. Yang kedua, menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, menegakkan kebenaran daripada Allah. Tidak perlu dicela oleh orang, dihina oleh orang, tetap menegakkan kebenaran itu. Dan akhirnya kamu berjanji bila aku tiba ke negerimu, kamu sanggup mempertahankan aku menentang musuh-musuh. Sebagaimana kamu mempertahankan anak isteri kamu, harta kamu, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Lalu mereka tampil seorang demi seorang memegang tangan Rasulullah, melakukan bai'ah dan bersedia untuk melakukan apa sahaja diarah untuk menegakkan Islam itu. Maka berlakulah peristiwa besar dalam sejarah Islam, iaitulah hijrah ke Madinah. Maka Nabi melakukan hijrah, mengarahkan sahabat-sahabatnya berhijrah pergi ke Madinah dan mengajak orang Madinah masuk Islam seramai-ramainya. Maka berlakulah peristiwa besar dalam Islam yang dijanji oleh Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah berjanji untuk menolong siapa yang menolong untuk memenangkan agamanya, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
أقول أستغفر الله العظيم لي ولكم وجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا قلنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat akan menjadi orang-orang Islam, kerana Islam sahaja diterima oleh Allah Ta'ala. Islam sahaja yang selamat dari dunia sehingga akhirat. Yang lain pada Islam akan tamat, binasa dan punah gana. Hanya Islam membawa kebahagiaan, membawa kebaikan, membawa ganjaran yang besar dari Allah. Lain daripada Islam membawa celaka dan neraka pada hari kiamat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat pada kita. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salam kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan sesiapa yang berselawat ke Nabi SAW dan melayakkannya untuk mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى العصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصرنا على من عادى من الكفار والمنافقين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وصدر رمهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم تقبل شهداهم وجرهم ومرضاهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعلنا من المتقين والصالحين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.